Korang nak raya kan? Untuk raya ni, sesiapa yang nak membeli secara ansuran, tak kisah apa-apa barang. Dan kalau korang nampak kat depan ni, kalau nak lagi cantik ada tayar kan. So ada adjustable, ada rim dan juga ada tayar kalau nak cantik lah. Tapi nak bagi tahu dekat korang, so ni kita siapkan untuk owner. Owner order dapat lulus ansuran 2 hari lepas. Lepas tu dia kata dia nak collect besok. So dia order adjustable dan juga rim. Cuma tayar je, dia kata tayar kalau ikutkan tayar dia nak ambil sekali. Dia tunggu model tayar tu tapi belum ada stok. So tengoklah besok dia mungkin berubah fikiran untuk nak ambil model lain. So nanti kita akan try untuk model lain lah. Tapi nak bagi tahu dekat korang, untuk nak raya ni, sekarang ni pun dah bulan puasa kan. Masing-masing memang standby untuk raya, beli baju raya ke apa ke. Cuma yelah kalau beli dekat online mungkin korang boleh lah bayar sikit-sikit betul. Tapi kalau pergi dekat butik ke apa ke, biasanya dia orang bayar cash apa semua kan. Kenderaan pun benda yang penting juga. Betul tak? Kita nak standby untuk jalan jauh. Tak kisahlah lagi suspension ke, rim ke ataupun barang-barang lain untuk jalan jauh, untuk sedap, untuk comfort. So untuk korang, kita buat bayar secara ansuran, first payment terus boleh ambil barang. Macam abang ni, alang-alang dia dapat ansuran. Adjustable dia ambil spek yang tinggi punya. High-low soft hard body shift 24 step brand daripada 01. Spek SSR 550. Rim 17 7.5 JJ ET38. Untuk kereta apa? Alza. So untuk korang yang nak membeli secara ansuran, tak ada masalah. Apa-apa barang sekalipun, tak kisahlah radiator set ke ataupun nak servis ke apa ke, tak ada masalah. Korang nak bayar secara ansuran, lincah. Sebelum kota untuk ansuran tu tamat, baik korang cepat. Sebab ada kota tau. Jangan main-main. Setiap bulan dia ada kota dia. So kalau dah habis kota tu, dah tak ada lah peluang korang untuk nak buat ansuran. Tak kisahlah walaupun korang dapat, mungkin apply 2,000 dapat 1,000. Yang penting dapat. Betul tak? Yang penting dapat. So korang boleh lah. Topak-topak sikit pun tak apalah. Macam nak bayar ansuran pun boleh. Cuma kalau nak lain-lain barang, tak ada masalah pun boleh juga. Tak ada kipas ke, radiator ke, shock ke, boleh juga kau nak bayar secara ansuran. So guys, kita adjust kasih jadi. Setting kasih. Siapa? Setting kasih. Siapa? Padu. Setting kasih. Kasih padu. Setting kasih. Padu. Mantap.